Okay, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Nurdin. Waalaikumsalam. Okay, baiklah. Hari ini cikgu ada sesuatu yang menarik pada kamu semua, tapi sebelum tu kita tengok kamu semua macam tak belum air. Belum sampai ni cikgu. Belum sarapan. Saya jatuh cikgu dulu. Aiman sampai apa tu? Jadi untuk menaikkan semangat kamu semua, cikgu ada sediakan satu lagu yang menarik. Jadi cikgu nak kamu semua dengar, lepas tu nyanyi, dan terakhir sekali akan buat senama dengan. Okey. Jelas. Kita buat Sampah banyak titiknya hijau. Sampah tak ada. Sampah tak ada. Dia sampai buat macam ni. Okey. Best tak tadi? Okey. Yang tadi kedua ni pula kita akan buat senam ringan. Itu lagu tengah lagu ni. Semua ikut cikgu cikgu. Okey. Bagaimana? Sampah banyak titiknya hijau. Sampah tak ada. Sampah tak ada. Okey, semua dah ni dah semua. Jadi kalau semua dah sudah, mari kita teruskan pembelajaran kita hari ini dengan tajuk golongan kata. Okey, berdasarkan video tadi, apa yang kamu semua dapat lihat? Itu di belakang tu. Jangan buang sampah. Jangan buang sampah. Dan lagi, saya nampak dalam neraka ni. Nampak. Buang sampah ada lagi kan? Betul juga. Okey, jadi Jika saya nampak dia lari-lari. menarik lagi. Okey, faham. Okey, baiklah. Kalau kamu semua nampak tadi, pasal video tadi berkaitan dengan tema yang akan diajar pada hari ini, iaitu tema kelestarian jawab ataupun yang malas kita. Jadi hari ini cikgu akan ajar kamu semua tentang golongan kata. Golongan kata ini baik itu kata sekali dan kata nama am, kata nama khas, nanti ganti nama dan penduduk tidak. Yang kamu sekali itu kata nama am. Nama am ni apa? Kata nama am ni kita dulu ada kata yang namanya orang akan buat kata atau tempat secara umum. Jadi kita tengok cuba. Jadi ialah okey, air, air dan ikan. Mal, boleh nak cuba tak? Air, pokok dan bukan itu. Pokok yang mana? Pokok yang hijau dulu.
Hijau tu yang mana? Dekat air. Ada banyak warna hijau. Ada mana tu? Saya rasa yang dekat ada batu je. Lepas tu dia pandai kalau betul. Okey. Yang belakang tu macam dah pandai. Okey, boleh. Saya jawab. Ha. Pokok. Hutan. Pokok dekat pokok yang belakang-belakang tu, yang tinggi-tinggi tu. Oh, pandai tu. Okey. Aiman ni saya nak jawab je cerita ni kan. Okey, boleh bagi. Boleh bagi cikgu contoh tak selain daripada contoh yang boleh bagi. Berdasarkan kan mana? Batu. 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 Batu yang mana? Batu yang dekat bawah pokok. Batu mana pun. Batu warna kelabu. Batu ada buat ikut belakang tu. Mana? But. Okey, ada kelas. Mana? Jalan raya. Ada jalan ni, satu jalan ni. Tu nampak tak belakang booth tu? Nampak. Oh, Ya betul. Cikgu nampak, korang tak nampak. Pandai ni. Okey. Itu kan divider. Okay, semua tak pandai ni. Okey, seterusnya kita pergi pada satu nama khas. Nama khas ni apa tak? Kata nama asli ialah satu kata yang dalam orang, haiwan, tempat atau benda secara khusus. Jadi cara dalam penulisan juga adalah huruf pertama dia kena huruf besar. Berbeza dengan kata nama aku. Okey. Kalau yang berkaitan dengan contoh yang kita bahas lah, terutama sekali dari siap. Sekali. Bila kamu semua tak boleh siap. Ini bila boleh siap. Busu je tu, busu. Betul. Main macam tu. Macam batu batu. Macam mana? Yang kedua, dan itu bermulai. Ini menunjuk pada satu tempat, itu satu tempat khas. Kalau kata nama am, ini kan betul. Tapi kata nama am menunjuk pada satu tempat yang khusus kan. Khusus dia kan. Cikgu itu, Mulai ni yang ada itu. kalau dia. Pernah ada tempat saya Apa dalam. yang dah baju kat sana? Saya kena macam ni. Benda yang kejut. Saya ingat kaki saya. Bagi saya Yakin mana? Yang ketiga, itu ada nama itu kaiman itu. Itu tu bukan singa. Harimau. Harimau Melaya ni, itu di harimau tadi kan? India. Ke Malaysia lah. Malaysia. Nak Malaysia. Tapi memang bahasa Indonesia Sesuatu Malaya. Okey. Macam biasa kita dah bagi contoh dari pula kan. Saya. Itu mula dengan hadis. Contoh kita bagi yang Cikgu Faiz. Betul tak? Pandai hadis ni. Okey, kita ada muka. Mana ada dalam gambar? Ya ada. Ini betul satu lain. Saya. Okey. Mantap. Saya rasa orang tu itu nama dia Hakim. Kim tu nama dia. Ingat tak? Orang sebelah dia je. Lain. Nama pokok dia. Pokok gaharu belakang. Cina awak tahu betul betul. Naik bodoh. Ya, lah. Jadi tu saya tahu. Saya rasa kayu depan tu nama dia kayu jati. Baik, orang pun Hebat kan? okey, tapi kita dengan tulis ni dengan macam ni kita tulis kata yang khas. Huruf depan besar. Okey, seterusnya kata ganti nama. Kata ganti nama ni dia berbeza. Iaitu kata yang digunakan untuk mengganti nama orang atau benda. Kata ganti nama ni ada 3. Adlan, kita baca tak? Okey, yang pertama ganti nama diri pertama saya, kami, kita. Okey, Aiman. Ya. Baca yang kedua pula. Ganti nama diri kedua. Awak, kamu, anda. Ni baca yang tadi Aiman. Baca yang tadi. Yang ketiga juga. Yang ketiga kata ganti nama diri ketiga. Dia, mereka, beliau. Okey, ni.
Pada situ. Ini ada gaji nama di Pulau. Cikgu, saya rasa hitam. Rasa dah hitam tu. Tak apa. Sebab dia tunjuk diri dia. Baiklah, okey. Yang kedua, Anis. Saya rasa Penyap. Mereka saya rasa kita. Okey. Ya. betul ke? Betul ke cikgu? Dia rasa Dia tunjuk saja tu. Itu jawapan ni. Oh, Kata yang Jadi kata gaji yang kedua. Mai. Kemalah. Mana dia juga? Yang tiga. Satu. Itu saya rasa macam mereka tu Mereka di pantai. Betul. Itu kenapa mereka ikut? Dia tunjuk dekat orang juga. Sebab dia pilih orang lain. Orang yang tiga. Dia pilih orang lain. Dan terakhir itu penduduk bilangan. Penduduk bilangan ni itu satu kata digunakan untuk penduduk bilangan bagi suku penduduk orang atau haiwan. Jadi contoh dia di sini. baik dia kapal tu. Oh, cikgu ada monyet. Cikgu ada monyet di besar. Lagi Ada pokok. Pokok. ada haiwan. Ada Cikgu kenapa monyet tu dekat udara? Dia melompat. Isam orang juga. Jadi apa yang Adlan cakap tadi betul. Tapi untuk menunjukkan bilangan kepada kata nama tadi, kita kena ada penduduk bilangan. Itu contohnya sementara sebiji saja. Faham? Saya tak faham cikgu kat Faham kan? Faham. Jadi kalau tak faham, kamu kena bagi contoh baru faham. Okay, jadi aku mal. Apa ada contoh lain? Untuk penduduk bilangan lagi. Dalam pokok tu sen daun tu. Daun tu masih pakai 9 daun. Baik apa? Selai ke? Kenapa daun tu selai? Sebab awak pun tak tahu kan? Sebab saya tak ada. Di pandai mal. Kita dah betul. Kalau daun tu kita sini tulis selai. Jadi satu daun tu kita panggil selai. Okay, jadi Aiman ada contoh lain tak? Saya ada juga saya baru cakap tu tentang rumah. Dia kata sebuah rumah. Ada yang Cikgu kenapa bukan sebiji rumah? Kenapa sebuah rumah? Sebab itu kita tengok penggunaan maksud kata nama mesti. Jadi kalau contohnya macam sebiji pisang, dia kena guna sebiji. Sebab kalau guna sebuah pisang macam sangat tak sesuai. Itu punya makna dan konteks tu. Faham cikgu. Jadi semua dah faham kan? Cikgu, ekor tu untuk monyet je ke? Betul. Ekor ni kemasuk kebiasaan dia kita akan guna untuk haiwan. Cikgu, kalau manusia Kalau manusia kita tak boleh guna seekor haiwan. Kalau manusia guna seorang. Oh. Tengok kita dapat lihat punya perbezaan penggunaan ikut konteks tempat ni. Ekor untuk yang ekor lah. Bukan haiwan, ekor untuk haiwan. Haiwan memang ada ekor. Kalau tak ada ekor macam tu. Kalau tak ada itu, kalau tak ada itu kita kena tengok aktiviti yang sebenarnya. Murah. Okey. Baik. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam cikgu. Cikgu kenapa macam sakit je cikgu ni? Cikgu dah sihat ke cikgu? Awak semua tak nampak ke? Kenapa macam ada benda yang pelik? Cikgu! Cuba seorang ke? Okey. Cikgu nak kata. Baju ni tak payah pakai tie. Ya. Saya tahu. Okey, Anis. Kenapa cikgu tak pakai smoking dengan kasut? Dah masa tu Sebenarnya sedih sangat. Kenapa kaki ayam tu? Sebab masa cikgu dah pakai kasut dekat rumah tadi, rupa-rupanya tali kasut cikgu semua tak terpasang. Kenapa? Kenapa cikgu tak sambung diri? Cikgu kan pandai. Ya betul, cikgu memang pandai. Tetapi
Bila cikgu nak sambungkan tali dekat kasut cikgu, nampaknya ada puzzle pada kasut cikgu. Jadi hari ni cikgu ada satu masalah untuk korang selesaikan, iaitu selesaikan tali puzzle kasut cikgu. Boleh tak boleh? Boleh. Tapi kan tu kasut cikgu. Awak selesaikan je, tolong cikgu. Awak nak ke tengok cikgu sampai setiap hari? Tak kan? Okey. Jadi pada hari ni kita akan main pilih kasut bukan. Oh, bestnya. Arahan untuk aktiviti kita pada hari ini. Pertama, guru memberikan masalah. Cikgu dah bagi masalah cikgu belum? Dah. Dah jelas belum? Dah. Okey, Faiz, apa masalah cikgu tadi? Pakai jam warna hijau. Bukan. Masalah tengok. Cikgu tak pakai kasut. Ya, cikgu nak selesaikan isi menyambung tali kasut ke puzzle. Seterusnya boleh dibahagikan kepada 3 kumpulan. Saya nak Anis. Cikgu, saya nak dengan Pak Is. Okey. Saya nak dengan Ahmad. Disebabkan kita ada 4 orang yang datang hari ini, jadi kita akan bagikan kepada 2 orang. Boleh tak boleh? Boleh. Semua setuju kan? Setuju. Okey. So kan ke Akmal dengan Anis, Okey. Yeay. Faiz dan juga Adlan. Yeay. Okey, seterusnya boleh diberikan satu kasut yang tidak bertali dan mempunyai sebuah pada kata untuk masa dekat sini. Cikgu akan bagi satu kasut untuk setiap kumpulan. Satu kasut kaki kanan cikgu, satu kaki kumpulan, satu kasut kaki kiri cikgu. Boleh? Boleh. Jadi ini barangnya. Cikgu, kenapa tak besar pun kasut tu? Kaki cikgu kecil lah. Cikgu slim je. Itu lagi ada cikgu. Mungkin sama kaki saiz kaki cikgu dengan Anis. Okey. Ini untuk kumpulan 1. Ini untuk kumpulan 2. Cikgu. Cikgu. Jadi untuk tali kasut yang kita akan guna hari ini, cikgu akan bagi tali kasut cikgu. Ini tak buat. Macam tadi kan. Jadi macam. Itu tak. Terima kasih, cikgu. Okey. Cikgu nak awak semua tengok dulu kasut dan juga puzzle yang ada dekat situ. Okay. Apa yang awak perasan kelainan antara perbezaan antara setiap kad puzzle ni, kad perkataan ni? Cuba. Bentuk Pada kad ni. Okey. Awak semua rasa apa yang berbeza? Saya. Okey, Saya Anis rasa sebut. ada warna-warna yang beza-beza. Warna. Ya, sebab kotak satu saya dapat warna lain. Okey. 2 merah, 3 hitam. Okey. Simpan dulu. Okey, kepada Adlan. Awak rasa apa yang beza antara semua kad perkataan ni? Beza apa maksudnya? Maksudnya dari segi rupa ke? Saya rasa Awak sama jawapan dengan Anis. jawapan saya sama dengan Sama jawapan dengan Anis. Okey. Cikgu tak payah jawab apa-apa. apa rasa saya warna pink? Okey, cikgu sebenarnya memang suka kasut warna pink. Tapi saya punya warna purple. Cikgu suka pakai dua kasut lain. Dua kasut memang cikgu suka lain warna. Cikgu memang style lah cikgu. Ya, itu memang style sama cikgu. Okey, jadi untuk jawapan awak berdua, kumpulan kedua kumpulan, kedua betul. Tepuk sikit. Okey, semangat. Okey, awak sangat semangat. Jadi, untuk setiap kad tersebut mempunyai warna yang berbeza. Setiap warna mempunyai maksud tersendiri yang kita akan tahu selepas ini. Okey, kita teruskan dulu kepada Pak Adlan ni. Boleh berpadan dengan setiap kata di sebelah kiri dan kanan. Jadi, dia cuba pinjam sekejap. Di sebelah kiri, sebelah kanan awak perlu masukkan tali tersebut dan padankan kepada yang sebelahnya. Maksudnya padanannya. Maksud dia berlubang, maksud dia beratas, maksud dia beratas juga, ikat dekat bawah ni. Boleh? Boleh. Nanti dah siap 3 ni, maka siaplah kita kena kasut. Tapi kalau betul je baru cikgu boleh masukkan kaki cikgu. Kalau salah, cikgu mesti tak boleh masuk.
cikgu masih tidak boleh memasukkan kaki cikgu ke dalam kasut ini. Okey? Yang betul. Seterusnya, masa yang diberikan adalah 5 minit untuk awak cuba sambung. Seterusnya, setelah selesai, murid perlu meletakkan. Setelah awak semua selesai sambung, cikgu akan pilih kumpulan. Dulu kumpulan kena, tapi cikgu akan pilih secara rawat kumpulan mana yang terbentang dan dulu. Lepas tu, selepas itu, kumpulan tersebut akan bentangkan padanan yang mereka telah padankan. Boleh? Saya faham. Okey, maksudnya contoh, cikgu panggil kumpulan Ahmad dan kumpulan Anis datang ke depan. Lepas tu bentangkan apa padanan yang awak telah buat pada kasut tersebut. Sebagai contoh, di sebelah kiri Ali, di sebelah kanan makan pisang. Jadi awak akan baca Ali makan pisang di depan. Faham tak? Jelas tak? Jelas cikgu. Okey. Jadi seterusnya kumpulan kedua. Boleh? Boleh. Seterusnya guru membetulkan jika terdapat kesalahan. Jika ada kesalahan, nanti cikgu tak boleh pakai kasut. Jadi cikgu kena betulkan apa yang awak buat. Dan tak hanya terdapat satu kasut jahat dan tidak boleh dipakai oleh guru. Nanti kita tengok apa yang ada dengan kasut tu. Okey, jadi cikgu akan bagi masa 5 minit untuk awak buat. Cepat, kaki cikgu dah hitam dah ni. Senang ni. Okey, jadi 3, 2, 1. Seekor ikan. Apa buat sangat ni? Ganggu ke? Minta maaf. Saya senang bila fokus. Okey, awak rasa betul ke? Awak rasa betul? Saya Okey, awak kena yakin, kena yakin. Okey, nampaknya dulu buat yang betul ni. Enggak, nak cikgu. Dia kalau tadi tak cukup panjang, cikgu tambah tadi. Setiap program. Cikgu tadi tambah. mana boleh saya nak buat. Dia nak buat Dua-dua ni. Dia buat ni. Dia betul ni. Saya buat soalan. Saya nak jawab. Boleh ke? Adalah yang cikgu saya tengah cuba lagi. Boleh, cuba lagi. Saya nak ingat tadi kata cikgu ni sama. Boleh. Cikgu siap. Okey. Tapi jawapan tak tahu. Cikgu kejap saya belum siap. Buat masa ni untuk tunggu kumpulan lain. Boleh tak awak perlu bincang lagi? Betul ke tak ni? Betul ke tak? Kalau salah kita boleh pakai kasut ni. Betul ke tak? Oh, takkan lah. Cik balik. Okay, dua-dua dah rasa betul ke? Ya. Betul. Yakin. Saya yakin pasti. Anda kapan ni sudah siap? Siap. Kapan dengan ni sudah siap? Yes. Okay, banyak. Seterusnya, kita akan bentangkan jawapan-jawapan itu. Menariknya. Saya tak tahu. Tak nak. Kita tak nak. Menarik tapi saya tak nak. Dah tak? Okey, okey, sana. Semua kena bentang ni, okey? Okey, jadi pertama, cikgu rasa cikgu nak kumpulan yang depan boleh tak? Boleh depan? Bawa ke depan. Okey, boleh? Dua-dua. Cikgu depan sekarang untuk bentangkan jawapan masing-masing. Kita boleh cikgu. Okey, dari kat sini, cikgu nak kamu berdua sebut padanan kata yang telah awak berdua padankan. Saya Lepas Aiman. Okey, kita dekat murid-murid. Pertama sekali kami buat sungai jaga. Wow, okey, kita nak buat. Sungai dijaga. Ya.
Cuba awak bina ayat mudah. Mudah. Nice. Sungai dijaga oleh Ahmad. Wih. Okey, seterusnya. Padanan yang kedua, saya menanam pokok. Okey, kita dulu. Nanti cikgu akan beritahu betul salah. Yang ketiga, Ali mengitar semula. Okey, tanya. Sungai dijaga. Betul. Saya menanam pokok. Betul. Betul. Okey, betul. Ada yang suka tanam pokok ke sini? Saya. Kat Ada rumah. tanam pokok dalam rumah? Kat rumah. Apa pokok yang awak ada? Ada pakcai, ada kari, ada pisang. Okey. Itu saya kita. Oh, boleh dia tanam pokok? Senang buku durian. Wow. Hebatnya. Oh, ini Saya ikut ayah saya. Oh, Betul. Durian tiga. jadi kat sini cikgu nak beritahu satu nasihat dan kau 24. sedap tak? Cikgu nak beritahu satu nasihat dengan kita menanam pokok ni sebenarnya kita boleh selamatkan bumi kita. Sebab bumi kita sekarang semakin lama semakin rosak. Boleh? Boleh. Jadi contoh Ani sengaja boleh cuba tanam pokok. Boleh belajar dengan Ahmad dan juga Pak Izzis. Kemudian okay, seterusnya kita pergi pada jawapan Ahmad nanti. Ali mengitar semula. Betul. Betul. Cikgu, tapi saya tak faham ayat tu. Okey, jadi awak tak faham ayat ni? Maksud tu apa? Kita kita semula apa? Okey, jadi sebenarnya ayat ni tak lengkap. Oh. Sebab tu cikgu ada suruh awak untuk bina ayat lengkap dan pendek. Okey, jadi aku marah. Jadi ayat sederhana. Ali mengitar semula. Cuba bagi ayat pendek dan sambung. Ali meminta semula plastik sampah itu. Wish. Tepuk sikit. Jadi kasut pertama untuk cikgu pakai untuk hari ni dah siap. Yeay. Okey, terima kasih Akmal ni. Cikgu sini nak tengok cikgu pakai. Kejap lagi Lepas habis kelas cikgu aku pakai. Cikgu lagi sebelah belum. Okey, lagi sebelah. Walaupun satu dah pakai, tapi satu belum. Okey, sebelah lagi saya cikgu kat situ. Lagi depan. Okey. Okey, duduk dulu dekat kawan-kawan. Duduk dekat kawan-kawan kalian. Okey. Nampak nampak. Okey. Baik. Okey, bertangan badan awak dulu. Okey, yang pertama seekor ikan mati. Yang kedua, Ali membuang plastik. Dan yang ketiga, merata-rata buang sampah. Baik. Jadi itu badan awak dulu Okey, baiklah Faiz. Seekor ikan mati. Cuba bina satu ayat pendek daripada dua perkataan. Satu ayat pendek. Ya, betul. Seekor ikan mati di dalam lembah. Panjangnya ayat ni. Betul juga. Awak belajar dekat rumah ke? Membina ayat sebab awak dapat sama. Belajar dengan cikgu baik tadi. Oh, cikgu Faiz. Betul. Cikgu Faiz ingat. Okey, jadi kenapa awak rasa ikan mati kat dalam rumah? Kurang oksigen. Terlalu kotor. Kenapa betul? Betul. Dia lemas. Lemas sebab terlalu kotor dan tak ada oksigen. Jadi Ali membuang plastik. Okey. Lelaki buang sampah. Jadi sebenarnya tiga ni. Betul juga. Maka siaplah kedua-dua kata cikgu. Cikgu. Okey, jadi satu misteri
yang ada pada kasut-kasut tu. Sebenarnya pada kata tersebut, kan awak berdua sebut tadi kan, ada warna yang berbeza pada kata tersebut. Jadi warna biru adalah kad kata nama am, warna hitam kad kata nama khas, warna merah kata ganti nama, dan warna hijau penjodoh bilangan. Jadi kumpulan Akmal dan Aziz. Boleh tak bagi satu antara empat-empat ni, cuba bagi satu. Saya. Okey, Aziz. Laju. Ya. Kita Itu lambat tu. Ya lah. fikir dulu. Saya nak kata nama khas dan cikgu sebab Kata saya nama khas. faham. Okey, kata nama khas. Ya. Cuba bagi satu kata nama khas. Ali. Ali. Ya. Betul. Ali. Sebab apa? Ali, betul lah. Kita semua ni manusia. Manusia banyak. Jadi itu kata nama am. Tapi untuk kita nak sebut untuk satu manusia itu saja, nama dia Ali. Sebab tu dia khas untuk Ali. Faham tak? Sebenarnya bukan belakang. Cuba bagi satu antara empat ni, tak kisah mana. Nampak ke? Akmal je lah. Gini. Bulan. Okay. Oh, saya ke? Yang pertama, satu je. Ali dia juga. Seekor ikan. Seekor ikan. Jadi awak rasa dia golong dalam jangan. Sebab dia ada seekor, saya rasa dia penjodoh bilangan. Ya betul. Sama Cikgu Faiz ajar tadi. Baik dah. Seterusnya Akmal Din. Zero. Saya ambil kata nama am ni. Kata nama am. Apa? Kata nama am. Kata nama am ni saya dapati sungai. Sungai. Ya betul. Okay. Kenapa sungai ni kata nama am, Ali ni kata nama khas, tapi sungai ni huruf besar depan. Okey. Tu huruf kecil lah ni. Awak salah nampak ni. Tu huruf kecil. Okey, betul. Jadi, bijak ni. Kerana okey, huruf besar mungkin untuk kata nama khas. Dia supaya ada tadi ingat tak? Ingat. Tapi cuba kalau perkataan sungai ni ada di awal ayat. Bukan tu. Mesti huruf besar juga. Betul cikgu. Jadi kat sini apa yang cikgu nak beritahu, nak sampaikan, awak kena tengok konteks perkataan tu. Dia merujuk kepada apa? Merujuk kepada ramai ataupun umum ataupun tak ditembak kepada satu bahasa saja. Boleh? Boleh. Okey. Seterusnya Faiz dan Talib. Talib. Ini sedia mana? Saya kira sebenarnya dia Ali juga boleh? Ali juga? Boleh. Awak rasa Ali juga? Saya rasa Ali. Uish. Kata nama am ke? Kata nama aku Awak rasa nak awak ada? kurang sikit, kurang tepat sikit. Kata ganti nama. Kurang banyak. Kata nama khas cikgu. Ya, apa saja kan? Boleh tahu apa saja. Jadi, pada hari ini bersama dengan cikgu, awak dah dapat senaraikan empat jenis kata ikut golongan kata masing-masing. Dan boleh membina azad berdasarkan empat golongan kata ni. Jadi cikgu memang gembira sebab cikgu dah boleh pakai kasut. Awak pun dah pandai. Jadi cuba kita buat dulu. Cikgu dulu lah. Jangan pakai kasut. Pakai kasut cikgu balik. Jadi Assalamualaikum semua. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada murid. Waalaikumsalam. Okey. Dah tahu kan yang kita nak belajar apa hari ni? Dah. Kita dah belajar golongan kata sama cikgu Fadi. Okey. Kita dah belajar
kata nama dalam kata nama khas. Kita dah belajar kata ganti nama. Tapi kita dah belajar apa itu dulu. Kita dah belajar tu. Keempat pakai golongan kata ni. Dan kita dah buat aktiviti mengikat tali kasih segmen. Ya, betul. Seterusnya kita akan buat satu lagi aktiviti yang menarik. Itu aktiviti ni diberi nama aktiviti roda bijak ala kita. Peraturan permainan Cikgu akan teruskan dalam tadi. Okey, pertama sekali cikgu akan berikan kamu semua dengan papan putih dan pen penanda dan juga pemadam. Jadi setiap orang yang beri kamu akan dapat white, papan putih, pen dan juga pemadam. Cikgu, saya nak warna purple boleh? Awal Saya nak warna Okey. pink. Terima kasih. okey. Cikgu. Ini warna apa nak ni? Pelangi tak ni? Saya dulu. Kamu akan dapat juga pen Cikgu. marker. Macam ni kamu share. Okey. Kamu okey, sebenarnya kamu dah dapat dah. Okey. Pen penanda juga dan juga pemadam. Okey, seterusnya kita akan letakkan roda ni di baik dua. Kamu semua nampak tak ada apa pen ni? Nampak? Ada pusing-pusing. Gambar. Okey. Gambar apa tu tak tahu? Gambar pasal apa ni? Nampak? Ada sini. cerita juga. Langsung tahu. Pokok. Lagi apa ni? Macam Sampah. macam dalam video tadi yang cikgu Faiz ajar. Betul. Kita masih dalam tema kita adalah kita. Okey, jadi cikgu nak kamu semua secara pilih-pilih memberi pendapat dan juga kawan-kawan semuanya. Kamu akan pusingkan roda ni. Pusingkan macam ni, cikgu beri contoh. Okey, dan contoh kamu dapat apa ni, arrow ni kena dekat ni, gambar ni. Jadi kamu akan dapat tajuk ni lah, gambar ni lah. Okay, semua akan pusing dulu dan juga dapatkan gambar ni. Nanti cikgu terangkan datang dulu. Okay, cikgu, kita mulakan dengan Ahmad. Jadi cikgu pusingkan. Pusingkan. Okay, anda dapat gambar apa tu Ahmad? Saya dapat pastai dulu. Ambil, cabut. Gambar apa tu Ahmad? Saya dapat pantai yang kotor tu. Okey, Pusingkan. seterusnya cikgu nak ni ambil. Okey, ni dapat gambar apa ni? Gambar perwalakan orang betul. Pokok kena potong. Pokok kena potong. Okey, seterusnya Faiz. Faiz akan pusingkan roda. Mesti berapa? Buat sikit Faiz. Awak tak makan ke Faiz? Yeay. Dapat gambar. Dapat apa? Tanam pokok. Oh, Faiz suka tanam pokok cikgu. Saya ada. Faiz dengan Ahmad. Kat rumah awal tu kamu. Buat durian. Saya ada baca. Okey, nanti boleh kita pakai pusing untuk cari yang terakhir. Pusing lagi ya. Okey, ini dapat gambar. Saya dapat gambar orang-orang yang minta semula barang-barang Minta semula marah. Okey, bagus. Okey. Semua dah dapat gambar, semua dah dapat pen, wadah. Okey. Seterusnya dah tahu tak kenapa apa ni? Tak. Tak tahu ni. Tak tahu cikgu. Tahu itu. Kita akan bina satu ayat lengkap berdasarkan gambar yang kamu sudah dapat. Boleh cikgu? Okey. Berapa ayat cikgu? Satu saja. Saya nombor 2.
Kau boleh tak tidur? Satu je Rahman. Okey. Dalam ayat awak tu, awak kena pastikan. Awak kena pastikan mengandungi sekurang-kurangnya satu golongan kaki. Saya dah dalam ayat tadi kan. Kata nama mahal, kata nama, dia bilangan. Jadi kamu semua akan buat satu. Ayat kamu tu akan kurang-kurangnya ada satu. Lepas kamu dah balik, kamu kena bertandang. Bertandang, dan kamu kena jelaskan kata nama ke, kata nama ke, apa golongan kata yang kamu gunakan. Kita tak boleh buat. Tak boleh buat. Cikgu ada makan tuliskan kata nama kamu. Okey. Faham tak? Kamu boleh masa 3 minit 3 minit saja bermula daripada sekarang. Pandai Kalau ada apa-apa masalah boleh beritahu cikgu boleh tolong. Buat ayat mudah je. Tak perlu ayat yang susah. Ni slide awak ni, jangan tengok sekarang juga. Cikgu buat berapa ayat cikgu? Satu ayat ni boleh bagi. Dah siap? Lagi nak main? Tak apa, kita tunggu kawan-kawan yang lain. Jadi semua boleh buat ke? Boleh cikgu. Boleh. Cikgu saya nak pemadam boleh? Pemadam ada pemadam. Dah cikgu? Dah Semua dah siap ke? Dah Dah. cikgu? Mana cikgu? Okey, jadi semua dah siap. Masa bulan 3 minit. Okey, cikgu nak seorang-seorang bentangkan apa, bentangkan dan bacakan apa ayat yang kamu punya. Saya Okey, punya. kita nak mulakan ni. Siapa Saya. yang suka ready? Ya, Aris. Jadi saya akan buka. Berhenti ke? Bukanlah. Diri dan bacakan apa ayat yang kamu punya. Akmal Kita menebang. saya kontrol. Akmal menebang sebatang pokok. Betul-betul cikgu ayat je. Menebang sebatang pokok. Betul. Tadi sikit. Awak jelaskan. Kata nama apa yang awak gunakan dalam awak buat ni? Okey, sebelum tu kita baca sama-sama lah kan? Boleh. Semua baca sama-sama boleh? Boleh. Okey. 1, 2, 3. Akmal menebang sebatang pokok. Okey. Yang ni boleh je. Itu tak kawan-kawan? Betul. Betul. Saya pun. Akmal. Okey, ni. Okey, boleh bacakan? Kata nama apa yang awak? Kata nama Am, pokok. Okey. Kata nama khas, Akmal. Pendoda bilangan, sebatang. Okey, betul. Betul. Ya. Anak siapa ni? Semua. Okey, seterusnya cikgu nak Faiz. Faiz akan bacakan ayat. Cikgu saya buat dua je. Okey, Wah, satu je lah. Satu je. Kita satu je. Tak tengok, tak tengok. Okey.
Saya menanam sebatang pokok durian. Saya menanam sebatang pokok durian. Okey, cuma baca yang sama je, kawan. Tak nampak. Tak nampak. Saya menanam sebatang pokok durian. Okey, bagus. Ya, maksudnya awak kelas ni. Kata orang kata apa yang awak boleh dalam awak baik. Okey. Sama macam mana sah? Alah, mana sikit lagi dah cikgu. Nak ada saya bagi. Okey, tak apa. Jawapan ni. Ini sudah Tak. Paris kalau apa macam mana cikgu? Senangnya ni. Lanjut. Okey, masih kan ni? Masih kan ni? Kata nama durian. Kata ganti nama saya. Durian sebatang. Ya. Faiz suka betul dengan durian. Macam mana ketemuannya tu? Sebagai orang segamar. Okey, Adik. Berikutnya. Oh, saya beri. Makcikkan dulu apa yang awak buat. Ini cikgu, ini ayat yang saya telah buat beserta gambar yang saya buat, iaitu kami sedang mengumpulkan barang terpakai. Okey, kawan-kawan, baca sama-sama kawan-kawan. Kami sedang mengumpulkan barang terpakai. Okey, bagus. Okey, Adik boleh kata-kata mana ayat kata nama apa? Okey, cikgu. Oh, masih. Kata ganti nama, saya rasa itu kami tu. Kami. Lepas tu, saya rasa ada juga kata nama Al di dalam ayat ni. Pandai Saya rasa mungkin barang itu. Barang. Ya. Ya ke? Betul ke tak? Ya ke Adi? Ada lah. Okey, cikgu. Kata nama Al yang kita dapat di dalam ayat saya, barang. Barang. Seterusnya, kata ganti nama yang terdapat dalam ayat saya juga, iaitu kami juga. Ya. Betul. Okey, cikgu. Okey, semua dah kan? Dah. Kan? Kau belum? Jangan dah. Apa yang terakhir? Tiga yang awak. Saya punya ayat ialah pantai itu terdapat banyak sampah. Ui. Okey, kawan-kawan semua bacakan bersama. Pantai itu terdapat banyak sampah. Okey, apa yang boleh tuliskan? Menggunakan apa yang awak boleh? Saya ada juga kata nama. Itu terdapat banyak. Nanti kita tengok mana dulu. Oh, dah siap? Ya. Okey. Apa awak boleh ni? Saya gunakan kata nama am. Pantai dengan sampah je. Okey, bagus. Okey, kita tengok di sini sebab kita baca empat bulan kata. Itu kata nama am, kata nama khas, kata ganti nama dan juga penyuluh bilangan. Okey. Semua orang suka tak? Dalam bawah ni. Saya pun betul lah. Okey, kalau kita kat sini semua betul. Pokok, durian, barang, pantai. Okey, kenapa betul? Kenapa tak tahu? Kecil. Cikgu. Cikgu. Bukan tempat ni. Cikgu. Kenapa pantai tu di rumah besar itu? Kenapa dia orang besar? Sebenarnya sebab dia mula dengan awal ayat. Mula daripada awal ayat. Dia tak dapat ayat kata yang dia. Jadi dia akan mula dengan huruf besar. Kita tahu kata nama kita akan guna untuk
benda, umum, haiwan, orang menunjukkan secara umum, tak secara khusus. Dan juga kita akan gunakan huruf kecil. Dekat ayat. Kalau awal ayat kita akan gunakan huruf dia akan menggunakan ayat. Jadi apa-apa kata yang akan menggunakan ayat yang akan menggunakan huruf kecil. Okey, seterusnya kata nama khas. Satu je yang kita gunakan itu Ahmad. Nama Ahmad. Kata nama khas kita akan gunakan huruf besar dan juga menggunakan khusus, bukan benda yang khusus. Nama tempat, nama kenderaan, semua akan dimulai dengan huruf besar. Maksudnya kata ganti nama saya, kami. Itu saya buat itu Kami awak. Sedih. Kata ganti nama ni kita baca berapa? 3. Okey, sebutkan satu. Apa? Kata ganti nama diri pertama. Diri pertama. Okey, betul. Lagi? Kata ganti dari diri yang kedua. Okey, betul. Satu lagi, ketiga. Ya. Okey, kata ganti nama yang kita boleh kat sini, yang boleh kata saya ada kat sini. Saya ni kata ganti nama apa? Pertama. Saya tunjukkan Diri saya sendiri. diri saya sendiri. Betul. Kami? Yang ketiga. Yang pertama. Yang pertama. Kami ada tunjukkan Kenapa yang ketiga? saya salah. Tak maaf, salah. Aku bukan yang ketiga, susah. Kami ni menunjukkan diri sendiri. Ketiga dalam kelompok yang sama. Ya. Bukan mereka. Sebenarnya apa juga belakang yang terakhir sekali kita belakang. Yang belakang menunjukkan kata yang nanti diselepas satu perkataan. Sebenarnya sebatang besar, sebatang pokok-pokok. Dia hadir untuk menunjukkan bilangan. Ada satu perkataan. Faham semua. Kita dah bina ayat, kita dah jelaskan, dah nyatakan ikut kategori yang betul. Kata nama am, kata nama khas, kata nama juga pembina bilangan. Okey, seterusnya kita akan main lagi aktiviti, tapi yang ni berbentuk digital. Okey, semua seronok tak? Seronok. Ya. Okey, quiz ni permainan ni dinamakan kuis hijau bahasa. Kita akan mulakan dengan kuis pertama. Cantik ni cikgu buat slide. Terima kasih. Okey, kita akan mulakan dengan kata nama dulu. Okey, semua seronok tak? Macam sabar. Okey, kita akan mulakan. Satu, dua, okey. Belum tu, yang ni cikgu nak kamu gili-gili. Okay, kamu gili-gili. Angkat tangan, siapa yang nak jawab, angkat tangan. Okey. Baik, cikgu. Okey. Kita mulakan satu, dua, tiga. Siapa yang dulu? Cepat Ahmad, ada masa. Sarah itu. Okey, cepat. Sarah yang ada nama khas. Sarah kata nama khas. Betul ke, Rahman? Betul. Betul. Kita akan jawab ni lepas akhir ni. Okey, seterusnya. Cepat. Taman kata nama am. Ramai. Kata nama am. Okey. Okey, apa awak nak cakap ke depan yang awak akan tangan ni dan Okey. okey, baik. Tak apa. Dan Kedai. Kata nama am. Lagi. Kata nama am. Nama am. Okey, seterusnya. Tiga saya cikgu. Baik, satu. Peloton wajah. Kata nama khas. Proton wajah. Kita kata nama am. Kita kata nama am. Okey, ini kita. Jom. Kawan-kawan cepat, ada masa. Jom. Jom kata nama khas. Tempat saya tinggal. Okey, lagi. Ada 5 lagi.
Baik. Harimau. Oh, beri nama am. Harimau kata nama am. Okey lagi. Ada 4 lagi. Ibu, sebelam, telele, serasa. Si belang ni tu. Sebelam? Si belang kata nama Nama khas. apa? Nama khas. Okey, lagi. Hotel Jaya kata nama khas. Hotel Jaya. Lepas tu, cikgu. Okey. Bersinar bagai cahaya. Cikgu. Ada ni. Ada nama am. Sedap. Ya. Ibu, bapak. Bagus cikgu. Kata nama apa? Kata nama am. Okey. Esok hari Selasa. Sekarang. Kata nama am ke khas? Khas. Kata nama khas tu. Khas. Okey. Tengok jawapannya apa? Weh. Besar. Okey, kita ada permainan lain juga. Ada lagi. Cikgu ada banyak permainan, jangan risau. Kita akan main semua main. Semua main. Mainan sebenarnya kita akan letakkan perkataan dalam amalan. Betul. Okey. Faham? Ini ada 15 soalan. Jadi cikgu nak soalan-soalan. Okey. Siapa yang Saya. jawab? Pagi. Okey, bagus. Soalan Bangun, saya. bacakan. Bangun dan bacakan. Saya sedang mencuci kereta. Saya rasa A lah, A. Itu apa? Kata nama khas. Itu Sulaiman. Okey, bagus. Ya, betul tak? Betul lah. Pandai. Saya. Kita pula. Saya. Ya, ni. Pakcik saya baru berpindah dari Putrajaya. Putrajaya B. B. Okey. Kenapa B? Sebab tu nama sebab khas. Nama tempat khas. Dia dia akan mula dengan huruf besar. Ada kata nama khas. Betul. Okey. Kasut cikgu ni. Saya main mana? Okey, ada. Cikgu saya juga. Boleh. Aktif. Ibu membeli sepasang kasut tempat kosong untuk saya. Jadi jawapannya B tu, asal D. Sebab kata nama khas penulang depan dia huruf besar. Betul, lagi pandai. Pada saya. Siapa pula tadi? Saya. Akmal, Akmal. Kucing kisah saya nama si putih. Saya rasa yang A. A. Kenapa A? Sebab dia kata nama khas yang tunjukkan nama kucing tu. Dan juga ini perlu gunakan huruf besar. Sebenarnya, apa lagi? Ada banyak soalan. Ada 10 soalan. Saya. Okay. Makanan di tempat kosong sungguh sedap. Makanan di restoran Madinah sungguh sedap. A. Okey, bagus. Oh, salah. Aku baru jawapan kat saya. Tak apa. Yang tadi tu salah sebab belum besi. Kata nama khas perlu gunakan huruf besar. Pada awal pada perkataan yang pertama. Faham? Tu kali yang pertama. Akmal tak? Tadi dia jawab salah. Okey, Dia tak faham soalan. Okey, Akmal. Akmal. Saya kakak saya baru beli kereta. Kenapa? Tadi kan salah kan. Saya rasa yang A. Wah. Terusnya. Saya tu. Okey, adik. Bunga tempat kosong sangat besar. Jawapan dia A juga dia ikut. Dia spesial.
kata nama khas. Cepat sikit, masa Boleh tu. masa Saya, adik mengayuh basikal di halaman rumah, basikal B. B. Sebab dia kata nama Am. Saya ibu lagi sikit, ibu nama bekerja sebagai B di Merawat. Saya tak pernah share dia. Saya suka yang baca buku B. Kalau betul Saya juga. ada Dan ibunya pergi ke pasar B tu. mana Saya tu. Adik Sofian suka makan buah rambutan. Alamak. Saya, Awni menanam pokok bunga di halaman rumahnya. A. Betul. Ni Sebab Bulan menggunakan sudu A untuk makan nasi goreng. Tujuh A. Lucy. Kata nama Saya juga. Ibu menyedai baju A juga yo. Kata nama apa? betul. Okey, bantai. Saya kita pada hari ni banyak aktiviti kita main kali ni kan? Kita dah main aktiviti tadi kasut sama Cik Iman. Dah main aktiviti apa? Hijau. Aktiviti Roda. Ya. Ada nyanyi-nyanyi juga sibuk. Betul. Lepas tu kita nak mainkan quiz. Betul. Mana? Okey, jadi dan pelajaran kita pun akan beralih juga ni. Jadi Ada. kita akan rumuskan balik pembelajaran kita pada hari ini. Okey, jadi pembelajaran kita pada hari ini, apakah yang kita dah belajar sebenarnya pada hari ini? Ada 4 golongan kata. Okey, ini tak jawab. Ada 4 golongan kata. Okey. Kata nama Am, kata nama khas, kata ganti nama dengan penjara bilangan. Okey, kita dah belajar 4 golongan kata dulu. Okey. Kata nama Am, kata nama Nas, kata ganti nama dan juga dengan bilangan. Okey. Okey, kita tahu yang nama Am untuk Umur. Kata nama Nas Usul. Kata ganti nama Mengenai nama saya. Orang. untuk menunjukkan kata-kata nama bagi diri. Betul. Bagi orang. Okey. Boleh diulang kan? Bilangan. Sebab satu perkataan. Betul. Jadi kita dah habiskan sesi pelajaran kita pada hari ini. Jadi sebelum kita habiskan sesi kita nyanyikan semua lagu yang Cikgu Faiz. Bagus cikgu, tadi saya pergi tandas. Tadi awak saya kecil. Kita nyanyikan balik juga lagu yang kita nyanyikan bersama kita tadi. Okey, semua boleh bangun. Sampah pembacaan hijau. Sampah tak ada. Pada hari ini, jadi kita akan semua duduk. Okay, jadi kita akan jumpa lagi pada sesi pembelajaran akan datang. Jadi cikgu nak kamu
Ingatlah apa yang cikgu ada tadi. Ingat eh? Ingat. Ya. Ya. Cikgu akan berikan latihan tambahan supaya kamu lebih faham dan ingat untuk jawab persoalan nanti. Baik cikgu. Terima kasih cikgu. Sekian terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih cikgu, kami sayang cikgu.